Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 telah memilih tajuk Cabaran berdakwah kepada golongan bukan Islam di kawasan bandar, dan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Seterusnya ialah pada bahagian objektif kajian. Di sini terdapat 3 objektif kajian utama. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah dalam menyampaikan dakwah kepada golongan bukan Islam di kawasan bandar. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti prinsip-prinsip asas dalam berdakwah, dan objektif yang ketiga, objektif yang terakhir ialah untuk mengenal pasti isu-isu berkaitan dengan cabaran berdakwah kepada golongan bukan Islam di kawasan bandar. Antara cabaran yang dilanding oleh para pendakwah untuk berdakwah kepada orang bukan Islam di bandar ialah kepelbagaian latar belakang sosial budaya dan kepercayaan yang rumit. Kepelbagaian ini menimbulkan satu cabaran yang amat besar kepada pendakwah Islam, khususnya dalam menyampaikan mesej dakwah kepada golongan bukan Islam. Hal ini kerana setiap kumpulan etnik mempunyai kepercayaan berbeza, seperti kepercayaan Hindu dalam kalangan masyarakat India yang lebih menumpukan kepada konsep karma dan kelahiran semula. Jika mereka tidak memahami konsep dakwah Islam dengan sempurna, maka mereka akan menganggap bahawa ini adalah cubaan untuk mengislamkan atau memaksa mereka menukar agama, sekaligus mencetuskan rasa tidak selesa kepada golongan bukan Islam dan boleh mencetuskan konflik. Jadi, para pendakwah Islam perlu mendalami aspek agama dan budaya lain, penggunaan hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah billati hiya ahsan perlulah diterapkan dalam dakwah supaya mereka dapat menerimanya dengan baik. Seterusnya, salah satu isu yang menjadi cabaran utama dakwah Islam ialah persepsi negatif dan salah faham terhadap Islam dalam kalangan bukan Islam, terutamanya golongan profesional bandar yang terpengaruh dengan media global. Media barat sering menggambarkan Islam secara negatif dan ditambah pula dengan tindakan keterlaluan segelintir umat Islam sendiri, seperti mengeluarkan kenyataan diskriminatif. Hal ini mengukuhkan imej stereotip dan prasangka terhadap Islam. Oleh itu, pendekatan dakwah bilhal sangat penting, iaitu dengan menunjukkan akhlak mulia, keadilan dan keprihatinan dalam kehidupan seharian. Rasulullah SAW sendiri berdakwah dengan hikmah dan penuh kasih sayang, menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan Islam secara berkesan. Seterusnya, ramai bukan Islam kurang terdedah kepada ajaran Islam yang sebenar disebabkan jurang sosial antara komuniti, terutama di bandar-bandar besar yang mengamalkan gaya hidup individualistik. Sistem pendidikan yang memisahkan pelajar mengikut aliran juga menyukarkan interaksi antara pelajar Islam dan pelajar yang bukan Islam. Akibatnya, ramai yang akan membesar tanpa memahami asas Islam seperti solat, puasa dan konsep Tuhan yang satu. Oleh itu, dakwah di bandar perlu difokuskan melalui pendidikan awam yang lebih sistematik. Kesimpulan, secara keseluruhan, dakwah kepada golongan bukan Islam di bandar adalah tanggungjawab setiap Muslim mengikut kemampuan masing-masing. Ia bukan sekadar menyampaikan secara lisan, tetapi ianya juga proses menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah, sabar dan kasih sayang. Seperti mana yang telah dibincangkan dalam tugasan ini, para pendakwah berdepan dengan pelbagai cabaran seperti kepelbagaian budaya, pengaruh sekular liberal serta persepsi negatif terhadap Islam. Seterusnya, sebarang pendekatan kasar atau menghina hanya akan merosakkan imej Islam dan memburukkan jurang antara agama. Maka, kefahaman prinsip dakwah, ilmu perbandingan agama serta kemahiran berkomunikasi amatlah penting. Oleh itu, dakwah di kawasan bandar pada hari ini perlu secara inklusif dan menghormati perbezaan antara satu sama lain. Ianya bukan semata-mata untuk mengislamkan, tetapi untuk menjernihkan salah faham dan membina dialog yang harmoni. Akhirnya, dakwah ialah amanah besar yang menuntut hikmah, kesabaran dan keikhlasan demi keharmonian masyarakat majmuk.